Okay, kita sightseeing sekejap. Kita tengok sini, nampak yacht, nampak kan? Tu RTS yang akan datang. Siap, kita dah boleh naik. Tak boleh lagi nak susah payah. Lepas. Okay kan? Tu causeway. Causeway. Okay, sebentar lagi kita dah nak check out kan? Kita dah nak check out. Belum ada train lalu lagi. Okay, cakap sikit. Kita nak check out, sayang 1 malam je tu. Kalau tahu buat 2 malam kat sini. Sekejap 2 malam tak nak. Awak Kerja. Awak kerja kan esok? Saya tak ada hal. Jadi kita lepas ni nak ke mana? Ke Senai. Dah siap semua? Jumpa cucu. Cucu sekolah. Cucu dia pasal tu dah balik sekolah. Dah ada cucu. Okay, berapa harga satu apartment ni? Satu malam? Booking dekat Goda $46. Satu malam? Lepas tu gerbu. Nak dekat 60 lah. Dia punya GST apa semua. RM10 lah. $60. Macam mana $60 pula? Dia 48 apa benda lah GST. I minta awak 60 lebih kan? Tak pun nak yang bayar 40 lebih. Yang lebih tu masuk paket raya. Alamak. Apa nak tanya dalam video lah. Dah tak ada tipu. Okay, ini train. Tadi punya Indonesia, yang ni India. Kalau si Fayad atuk ni train lagi. Indonesia apa? India punya ni, nampak? And also have a look at what's on offer for lunch. Wah, India At this punya. point, the Content Railway officially ends. But don't worry, Sekejap. there's still a lot more incredible scenery Okay, to see. stop. This is Mangalore Junction. Mangaru Junction. Okay, jom. With the other two Okay. See you. See you at the next video, alright? Kita nak belah sekarang, kita nak caw. Tutup ni lah. Aneh Okay, jom let's go. Mari kita angkat beg. Allah yang beratnya. Masalah. Fan. Next day dah check out. Tutik okay. Ni jangan lupa Toilet tadi dah tutup, saya buka balik ni. Tak tahu lah. Okay, kita pakai slipper. Safety safety first. Ada barang tinggal lah. Dia punya angin kat sini daripada semalam. Syok siul angin dia. Angin. Itu punya best lah. Angin dia Bukan sepoi-sepoi lagi tak ada macam. Tapi kat luar tu pokok tu tak goyang juga. Okay dah, jom. Ni kapak. Kita kat tingkat 7 ni, nampak? Tingkat 7. Tingkat 7 dah tak tinggi mana pun. Ni dia punya lobby. The lobby. Apa yang jatuh tu? Bye Singapore. Tengok dekat je Singapore. Dengan apartment kita. Kalau boleh terbang, tak tahu lagi dah.
The lift is coming. Yeah. Okay, mari kita masuk lift. Okay, kita sudah nak check out. Satpam ada sini. Ada Grab eh? Nak order Grab? Ah, jalan kaki jauh tau luar. Ha? Jalan kaki jauh tau.